Push, helmet carbon fiber, ringan betul. Hari ni kita berada dekat headquarters MKA untuk warehouse sale KYT, Suomi dan ARC. Jom kita masuk. Kau tengok ni guys, helmet macam ni diorang jual RM99 saja. Kau tengok, punyalah banyak. Berada ni tengah pilih lagi. Tengok, ARC pun ada guys. Macam-macam brand ada. ARC ni pun lawa juga. Biru ni pun cun juga kau tengoklah tu. Dia orang beli macam beli dekat pasar weh. Ni ada merah. Ni korang suka ni. Ini buat daily memang ngam. Wah, helmet kuning ni memang lawa. Wah, helmet merah ni pun lawa. Sebelah sini ruang KYT pula. Ini KYT baru kot, 320. Ini maybe yang tak ada promotion lah. Ini yang baru punya model, okay? Ini memang helmet idaman weh. Ini helmet baru koi. Weh, cantik gila. Memang cun lah. Ini helmet carbon fiber KX1 Race. Wah, fully carbon fiber ni. Full face. Wish ni kalau dapat bawa kapcai pakai full face tapi harga dia tahan RM3,599 guys. Wih, dalam dia cantik merah hitam, memang style racing. Ini pun satu lagi. Ini pun full face juga tapi design dia lain sikit. Carbon fiber guys. Wish, memang menarik. Harga dia pula berapa? RM1,000 lebih juga belah sini KYT pula aksesori lah. Sini ada raincoat, visor, apa semua korang boleh pilih lah. Tengok dia orang longgok-longgok je guys. Visor macam ni. Punyalah murah-murah. Beli 2, RM20, RM30. Harga semua ni kau boleh tengok dekat atas tu. Ni helmet Suomi open face. Tapi tak puas hati lah. Tengok sini balik, tengok KYT ni. Ni berapa RM90 kot. Ini pun untuk motocross ni RM90 ke RM99. Ini helmet ni rare sikit. Macam bawa jet pejuang pun ada. Color dia memang ngam, fluorescent hijau guys. Ini ada merah. Wah, ini design lain pula. Macam ninja. Ni ngam. Color ni apa? Kalau aku ada jet pejuang, beli ni weh. Nombor 9, RM35 dan RM50. Tapi biasalah guys, benda-benda murah ni cepat je habisnya. Ini KYT Hellcat pun lawa juga. 140 tak salah saya. Wish, lawa weh ni. Kau datang, esok ada lagi last day untuk sale helmet ni oleh MKA. Okay, saya dah beli dah ni. Kau tengok helmet ni. Helmet motocross. Helmet ni baru boleh bawa motocross. Tapi motocross tak beli lagi. Alah, suka berada ni dapat visor dengan helmet.